Kau nak sihat, puasa lah. Apa yang mendatangkan kebaikan kepada badan manusia ni? Itu yang saya nak tanya. Macam mana aku nak bagi tahu, tapi ustaz faham kan? Faham. Soalan saya kan? Faham. Dia Okay. soalan dia dah habis kat esok, dia nak panjangkan lagi. Lagi nak potong-potong video kita payah. tunggu je. Buat Bila nak 20 habis. tadi. Aduh. Okay. Mana? Revolution Science. Pernah dengar tak nasihat orang? Macam, kalau kau nak sihat, puasa lah. Yang itu yang Pernah dengar? macam mana Saya nak bagi jawapan dari sudut pandang sains. Saya bukan orang sains. Tapi kalau apa benda yang Allah ciptakan, apa benda yang Nabi buat yang tak mendatangkan kebaikan, bau tahan sampai 3 hari dekat sejadah, Masya Allah. Dapatkan wangin Raudhah dan kasturi di Haramain dari bumi Madinah Al-Munawwarah. Semua mendatangkan kebaikan. Betul. Kenapa puasa tu sunnah di bulan-bulan lain kan? Sebab ada kebaikan dia. Betul. Bukan sekadar kebaikan dari sudut pahala saja, tapi ni komposisi badan kita ni akan sihat. Tapi kena dengan cara dia lah. Kau puasa tapi kau tak sahur, kau akan rasa mudarat lah. Kau akan rasa berat lah. Dia kena cara dia, bangun sahur semua. Lepas tu kena persiapan sebelum berbuka tu. Berbuka bukanlah makan sampai kenyang. Makan sikit dulu, lepas tu baru solat, lepas tu baru makan balik. Dia kena dengan cara dia, baru kita akan rasakan impact positif tu pada tubuh badan kita.